Assalamualaikum tuan, WKJ 9847. Okey, tuan hantar van daripada Penang. Hantar dekat saya, tuan cakap nak buat tok bohol sebab overheat. Jadi bila kita buka memang ada air di dalam enjin. Jadi kita dah buang siap apa semua dah gram bar saya siap. Repair head mana yang reput. Head ni memang ada reput sikit Water pump pipe semua tukar, upgrade pada carburetor Wira, upgrade pada elektronik. Okey, kami semua dah buat. Radiator yang lama reput So saya cari satu radiator second hand 3 layer. Servis dulu baru pasang. Kita dah pasang dah tu. Kipas pun kita ganti kipas. Lepas tu sebelum ni cover ni pun tak ada. Kami masuk cover ni second hand original. Ni carburetor lama. Lepas tu ni radiator lama. Kenapa kami ganti radiator? Ni. Ini alasan dia. Radiator ni pernah kena cium dengan kipas ya. Hancur. So lepas tu nak repair pun dah banyak sangat benda yang tutup Takut nanti ada overheat lagi. Tak nak jadi benda dua kali Kipas mana? Dia lama. Ni kipas lama. Masalah dia dah leaking Kalau nak tambah dia punya silikon pun dia keluar balik Jadi kami ganti dia punya fan class yang lain Ni fan class kami ganti. Kami tambah minyak sekali jalan ataupun silikon supaya tak ada masalah lagi overheat. Okey tuan. Nanti apa-apa saya akan update lagi. Lepas tu tuan pun minta upgrade kelas. Okey, kelas kita dah pasang. Saya dah info kat tuan sebelum ni. Kelas kita dah pakai 8 inci tengok nanti hasil macam mana. Terima tu tuan. So saya terlupa satu lagi berkenaan gearbox tuan cakap dengan saya, "Bang, van saya ni gear satu tendang bang." Yang ini pun saya dah buat. Saya dah info video dekat tuan. Macam mana keadaan dia. Jadi kita akan siapkan sekali jalan Okey tuan, terima tu. Tuan yang ni saya ganti, tuan tengok tuan punya Saya ganti dengan second hand punya counter gear. Okey. Ni yang saya second hand Licin Okey. Yang lain copper gear kita ganti, bearing kita ganti. Kita servis, insya-Allah dia okey lah. Tak ada tendang lagi satu. Kelas. Kelas. Flywheel ni. Flywheel kelas 8 inci Flywheel belakang tengok. Dah ringankan, dah ubah suai. Tu. Okey tuan.